Baru aku ingat. Main kompang, masa main kompang tu first time aku jumpa kau. Waktu aku ketuk-ketuk kompang, aku tak pernah main. Aku ketuk-ketuk kompang, sekali agaknya orang dah berhenti kan. Orang dah angkat tanda macam tu, sengit kan. Yalah macam dia ada bila angkat dia ada 3 kali tu baru dia berhenti. Okay. Aku pula tak tahu first time. Okay. Sekali orang semua dah berhenti, geregang. Aku terlebih satu. Tong. Lepas tu kau pandang aku. Kau lupa. Aku pandang kau pandang aku. Marah siap kau. Kau waktu tu otai lah. Waktu tu, sebab waktu tu aku tingkatan 1, kau tingkatan 3. Ya. Kita beza 2 tahun lah. Betul. Jadi aku cakap, abang Iyas marah. Abang. Gila. Kalau adik dia chicken marah, takkan apa marah. Aku tak takut. Kau bayang kalau adik aku chicken apa? Abang dia apa? Entah. Tak burung unta aku kan. Aduh, itu puncanya aku dapat kenal Syarul. Tapi yang bila aku tengok kau tu, apa first time kau nampak aku, adakah seorang lelaki yang garang ke, yang tegas ke waktu tu? Dulu aku kenal kau ni pendiam pun. Okay. Kau macam introvert orang kata. Introvert. Yang suka sorang-sorang menyendiri.